Hai semua, selamat datang. Hari ni kita nak bincangkan satu idea yang sangat menarik daripada Cikgu Mai. Persoalannya, kenapa cara mengajar satu untuk semua dalam kelas dah macam tak berapa sesuai lagi ya? Dan kenapa kita betul-betul perlukan satu pendekatan yang baru? Cuba kita bayangkan sekejap ya. Dalam satu kelas, ada 30 orang murid. Mungkin lebih. Agak-agak cukup ke kalau kita guna satu cara mengajar je untuk semua orang? Nampak macam soalan biasa kan? Tapi jawapan dia tu, itulah yang akan jadi topik utama kita hari ini. Okey, jom kita mulakan. Kita nak kupas sikit dilema yang semua guru hadapi dalam bilik darjah zaman sekarang ni. Realitinya memang kompleks. Perkara paling asas sekali tapi paling penting, setiap seorang murid kita tu unik. Ini bukan ayat biasa-biasa tau, ini adalah hakikat sebenar dan punca kepada cabaran dalam sistem pengajaran kita. Semuanya bermula dari sini. Ini dia cabaran-cabaran utama yang cikgu hadapi. 1, keperluan murid kita ni macam-macam. 2, cara belajar pun lain-lain. Ada yang kena tengok gambar baru faham, ada yang kena buat sendiri. Lepas tu, jurang penguasaan antara yang pandai dengan yang kurang sikit tu kadang-kadang besar kan? Dan yang paling penting, kita nak siapkan mereka untuk abad ke-21. Macam mana? Satu cara je nak selesaikan semua ni. Jadi, bila kita dah nampak semua cabaran ni depan mata, persoalannya, apa yang patut kita buat? Sebab inilah kita sampai ke satu kesimpulan. Pendekatan yang berbeza ni bukan lagi pilihan, tapi satu kemestian. Dan inilah poin utamanya. Tak mungkin satu jalan je boleh bawa semua murid kita ke garisan penamat dengan jayanya. Kalau kita paksa juga semua lalu lorong yang sama, kita tahu akan ada yang tertinggal di belakang. Jadi, apa jawapannya? Macam mana nak selesaikan masalah ni? Jawapannya ada pada satu strategi yang memang direka khas untuk situasi macam ni. Jom kita kenali. Pendekatan terbeza. Apa benda sebenarnya pendekatan terbeza ni? Ringkasnya, ia satu strategi mengajar yang pastikan keperluan belajar setiap seorang murid tu dipenuhi. Perkataan penting kat sini ialah strategi dan setiap individu. Maksudnya bukan kerja kita jadi lebih banyak, tapi kerja kita jadi lebih bijak. Falsafah di sebalik pendekatan ni yang diilhamkan oleh Cikgu Mai memang mendalam. Tujuannya bukan nak cipta satu sesi pengajaran yang sempurna untuk semua orang, tapi sebaliknya kita bina macam-macam laluan supaya setiap murid tu ada peluang untuk belajar. Cuba fikirkan, ini maksudnya kita bagi pilihan, kita jadi lebih fleksibel dan kita beri sokongan ikut siapa yang perlukan. Baiklah, kita dah faham konsep dia. Tapi, apa hasilnya? Apa jadi dekat murid-murid bila kita betul-betul amalkan pendekatan ni dalam kelas? Jom kita tengok kesannya pada motivasi dan kejayaan mereka. Beza dia macam langit dengan bumi, kan? Kalau guna pendekatan biasa, kita mungkin nampak motivasi murid makin turun, jurang penguasaan makin besar dan ada yang rasa tercicir. Tapi, dengan pendekatan terbeza, motivasi tu boleh naik. Setiap murid boleh nampak kemajuan diri dia sendiri dan akhirnya kita capai satu kejayaan yang dirasai oleh semua orang dalam kelas. Carta ni tunjukkan dengan sangat jelas kan? Tengok tu, hasilnya memang positif. Motivasi murid melonjak naik. Kejayaan dalam pembelajaran pun meningkat. Dan yang paling best, jurang penguasaan yang selalu jadi isu besar tu, dapat dikurangkan. Jadi, kalau ada satu perkara paling penting yang kita nak ambil dari perbincangan ni, inilah dia. Kita kena ubah fokus kita. Daripada sibuk mengajar kurikulum, kita mula mengajar murid. Maksudnya, kita bukan lagi berlumba-lumba nak habiskan silibus, tapi kita pastikan setiap murid tu betul-betul faham dan kuasai apa yang kita ajar. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk dibawa balik dan difikir-fikirkan. Dalam kelas anda sendiri, macam mana agaknya anda boleh mula? Apa langkah pertama yang boleh diambil? Sebab perubahan yang besar tu selalunya bermula dengan satu langkah kecil. Grade A